Diorang dah nak kejar saya tak boleh ni, bye guys. 4299. KM ke? 4. Ini jas. Kau nak balik. Jangan balik kau kena lalu tau. Tak ada. Mesti runner tertinggal. What's up guys? Welcome back to our district channel. Saya ingatkan sebenarnya Kinta ni dah habis. Rupanya ada pula main wish pula. Dah tak pasal nak buat. So hari ni kita buat wish Kinta. Hari ni West kalau Kinta. ikutkan GPS 4299. Tapi rasa mesti ada yang buat 50, mesti ada yang buat 45. Tapi saya tak tahu berapa dia orang nak buat. Buat ramai yang gila-gila. Supply. Lepas tu hari ni cuti 10 jam. Kalau boleh untuk awal ni kita lari by group. Laju dengan yang slow. Bizon. Atau Bizon ni sweeper tau. Kalau boleh kalau kita anggaran paling lewat habis jam 3 petang. Kalau laju lah kita. Kalau slow kita akan tarik semua habis. Kalau ada yang injet apa maklum. Kalau ada yang nak air, tambah air, bagi tahu. Kita punya kru marshal semua akan tolong-tolong nanti. Kita let's go! Sampai ada kereta aku pun ada tu. Ni buat dua datang ni. Kita balik. Aduh. Baru nak sedap. Ganggu lah. Momentum dah ada, kena stop pula. Dah kena ubah kereta. Tahu kena alih parking pula. Sambut lagi. Sabut. Kenapa Lola? Morning guys. Kenapa? Tadi pendar lari je ke? Saya tahulah asal disebabkan teknikal terpaksa buat balik. Buat balik. Speed dia dari pace 6. Terpaksa drop pace balik. Cik, apa taktik untuk habiskan ni hari ni? Saya enjoy je. Kita nak enjoy view. So kita nak Enjoy Jinji. my energy gel. 1, 2, 3. Kita West. Lari. Kemana lagi yuk kesana? Bumi laut atau udara? Rembus saja tembok membara. Apa yang sia-sia usah beria-ia. Kemana lagi yuk kesana? Bumi laut atau udara? Rembus saja tembok membara. Apa yang sia-sia usah beria-ia. Kemana ni, kemana tu, kenapa tu ke arah selama ni separah. Okey dah, sudah habis. Habis dah. Nescafe yang saya hidup selepas Berapa kilo? 9.2 kilo. Masih ada lagi balance. Kita bunuh lah dekat bukit tadi tu. Jahat yang bukit dia. Kalau kat situ okey. Sana. Expect tak? Macam mana? Expect tak ada bukit macam tu? Oh, tak expect. Ada dia. Macam saya orang tadi. Dia punya EG lain macam memang tak ada diskaun bagi-bagi, dia bagi terus. Siapa menang? Bola. Kalau kita tidur sejam dulu, COT 10. Nampak gaya macam Time management namanya. Kita bijak gaya susu nak tidur.
forward through the night, aching chest and blurry sight. It's so far away. It's so far away. Hello. 5 o'clock in the morning. Bedding muka. Gua apa? Guasa. Sama kontrak. Tu. Okay. Penat tu. Kelas Loren. Surga. Sekali kilometer yang ke berapa? Sekarang kilometer yang ke 17.7. Ya Allah, subhanallah, penat gila. So sekarang ni kalau boleh, selagi tak ada matahari yang tegak, saya dan Mak Tok akan cuba lari je. Sebab takut panas. Hitam, tak ada orang nak. Ada orang nak? Ada. Kan? Ada 3. Kan? Oh, sakit kaki, semua sakit. Awak lagi sakit. Apa perut? Awak lagi sakit. Tak ada, orang dah power dah. Cik ya. Jauh lagi ni, orang nak balik. Jangan balik kau pernah lalu tau. Tak ada. Ni jangan masuk kan. This is the end. Tak pernah aku jadi siapa pro lah. Siapa yang jadi siapa kru? Tak apa yang aku takkan buat sepanjang kita distrik ni ambil hang jadi siapa kru. Nanti nak kena je narik. Jom kita minum. Siapa jom pro, jom kita minum. Ni ada orang berlari. Sana. Lapor lah. Racun lagi. Nah, jom. Target 5 kilo tu. Lepas tu kita tunjuk. Nah, 5 kilo apa dulu? Nak distrik ke? Lagi distrik tak hilang yang ni. Jom yang nak. Go, let's go. Amnen kalau kau jangan angkat pun. Ada haiwan perlu diselamatkan, guys. Ni fighter yang paling fighter sekali sebab tak lagi dia nak masuk kerja, guys. Dia nak masuk kerja. Okay, till next time, okay? Selalu buat main pakai slipper macam mana? Slipper ni dah hujan lah. Itu dah try dah, tak boleh. Kalau kita nak try tak ada pada lagu kita nak pakai slipper. Dia yang mana mental je. Dengan mental. Itu je. Tahan boleh. Berhenti. Amna jauh lah. Pelai ni. Drama dia ni kan mesti dengan makanan. Tak makanan muntah. Tinggal pun tak pelai. Air. Nak air ke, Meh? Baru balik trekking ke? Pergi ni. Amir dia tiba-tiba dengar kat Syirah. Cakap apa yang tinggal? Dia dah tak tahan tu. Bau. Lagi 20. Sampai aja. Dia sampai kedai. Buka dulu. Bang, tanda perah. Lega aku tu. Bodoh lah. Kembang macam apa tu? Pecah. Perak. Penuh. Penuh. Kau orang Keliling tu. orang letak. Nya apa? Mr. Master pusing tu kan. Amir. Bisa makan.
Mana anak? Boleh cakap ni? Boleh cakap. Kenapa tak cakap ni? Tak kira. Saya kan misi mencari 40 km kat datas. Sakit tu. Terus saya stage. Saya Stage lah. Dia keluar sikit lah. Oh, Cukup kau. cerita tadi makan dia. Sian. Macam mana keadaan kau? Okey, saya sekarang okey lagi. Jap, nak cukupkan. Sabar, tunggu je kat sini. Saya cukupkan. Elok. Kereta. Lepas ni. Sabar, tunggu. Bukan. Kereta. Oh ni? Ni farmasi. Sorry, masuk dalam. Lutut jam guys. Lurus tu. Sponsor oleh Bu. Pasal oleh Sponsor oleh Bu. jangan bazirkan energi. Tak ni, yang penting KM ni. Orang lain semua dah banyak dah. Oh ya, aku ni pula kau tak banyak. Saya tak dapat kamu ni. Tak tahu lah ni. Dia tengok wayang mana yang putih. Okey, sekarang saya berada di KM 26. 4 jam 24 minit. Pace tak tahu pace berapa. Energi saya masih okey. Cumanya saya tak tahu apa yang kurang. Panas. Panas sangat. Tapi misi harus diselesaikan. Ayo. Solat duha tu. Kami menang. Berak dulu Muni, jangan ditahan. Ini tak load juga, aku dah 30 cukup. Sepanjang jalan lah. Aku ada sampai ujung simpang. Siapa? Yang pakai braces tu, kaki. Oh, Aiman. Dia kot. Cikgu Aiman. Balik ada kerja lagi ya? Kenapa aku buat hari ni? Baik aku jangan dapat kru kan. Kita 3 kilo, 14 kilo tu kita boleh berehat kan tu. Tengok tak apa. 14 kilo tu macam-macam boleh buat sementara dia orang nak habis kan. So kita berehat je. Ya, bijak. Saya belanja rasa ayam ni risau. Jijik. Pahal. Okay, selamat pagi. Selamat pagi-pagi. Hari ni kita buat harian 42 kilo 0.99 iaitu West Kinta. Untuk kali ni edisi kita Kinta Barat. Nak habiskan ni pun gampang. Benda lagi kita orang buat ni. Untuk jalan. Mana? Nampak kan? Okay, untuk kali ni kita dah sampai KM ke berapa sih? 25.7 dan nak masuk 26 kilo. Kita ada lebih kurang 17 kilo. Jalan kali ni agak mencabar, mengulur sikit. Lagi. Kawan pun dah baran tahu tak? Okay, terima kasih kita. Apa lagi tu? Kaki okey? Okey. Tak okey. Okey ah. Dah lembik ni. Kali ni kita kurang training ah. Susah. Jagalah. Alah okey lah, kita orang steady lah. Steady. Barai tu kaki. Tolong ah. Tolong. Okay ni media kita. Penat. Semua kepanasan lah. Kena salai, kena sidai, bahang, panas. Memang kau-kau lah. Terus boom. Dan amino. Terus guys. Sekejap. Ya. Korang kena back belakang ni. Nak. Kita orang jauh sangat. Kita orang tak apa, bagi air cukup lah.
Habis tak join. Balik buat sana. Baru. Balik buat sana. Ya. Aku dah hati. Macam ni. Ni baru. Saya rasa kita tengok apa kat CP. Apa yang akan terjadi kat CP nanti. Ada kaki climb tak boleh lah. Sekarang. Tak training. Sekarang dah kilometer yang ke berapa? Sekarang 29, nak masuk 29. Kita depan tu sikit lagi 30. Tapi dah tadi dah berjalan dekat 10 kilo dah berjalan. So korang nak buat full kena training Jangan jadi macam saya. Out. Right. Sikit lagi. Aminira macam mana? Okey, tapi dah nak dia. Apa pasal? Kira tak bagi kerja siapa dah. Sama macam Amnam yang kata 30. Oh, Betul lah. dah ada pakatan. Aku kena rela betul-betul. Tak payah main. Asal tu? Betul, serius ni. Serius? Lihat. Berapa kilo lagi ya? 520 meter nak sampai city. Full distance 14.27. Tak nak. Kaki saya dah menghantar isyarat sakit. Dia sakit. Dia hantar signal kat otak. Dia cakap, oh nampak. Nampak otak pun dah tak betul. Apa dia cakap tadi? Kat otak berhenti je. Kau dah glycogen dalam sendi-sendi tu. Dia nak apa tadi dia cakap? Sabar. Kau go, Luka kat hati. kau dah go through enough lah. Saya dah go through enough lah. Dia cakap peripheral fatigue. Ini bukan cramp, ini kekurangan elektrolit, saraf misfire. Ini adalah keadaan di mana otot betis dan peha sendi kehabisan simpanan glycogen. Betul lah cakap tadi. Dan menanggung impak berat badan selama lebih 5 jam. Otot secara fizikalnya dah lebam dan microtears dan kehabisan tenaga untuk kontrak dengan efisien. So sebab cara terbalik. Cara otot bekerja kan dia mengecut. So bila dia nak mengecut tu, dia dah tak ada energi lah sebab glycogen dah habis. So today you learn. Bye-bye. Ceritanya sekarang nak Saya nak pergi ke CP ketiga 30 km lah. So kat situ lah saya surrender lah. dia pakatan belakang ni. Habis? Habiskan tak? Habiskan tak? Tak nak. Tak. Aku betul ke tak nak. So kami bertiga sampai di sini saja. Jadi korang macam mana nak balik? Tiga-tiga ambil Grab? Oh, ngam-ngam. Weh, 29.5. 5 rasa lagi nak 30 kan? Alah-alah habiskan sampai sini. Makan lu ni. Nak makan nasi lu. Ini sama ni dengan Farid. Dia dengan Farid sama. Lagi 5 rasa dia nak 30. Ya tu. Aku cukup. Aku Woi, seadanya. fighter. Menerima seadanya lah. Mana ada tanda. Ada 5 layan tau. 5 Woi, Ada garau dapur. sedap. Makan lu. Lari tu kemudian. Lututnya tu. Aduh. Nak rakam steak. Okay ah. Habis bateri. Kita tahu nak rakam steak tu nanti. Rakam sini. Horizontal. Ya. Senangnya. Dia tu ya. 36 kilo. So lagi berapa kilo? Ada lagi lebih kurang ni. Dia kejut tu. Gerak-gerak. Hello guys. Bersama Lee. Tu adik saya. Oh. Sekarang baru KM tu 36. So total jam 6 jam 26. Diorang target dalam 7 jam lah untuk habiskan. Okay, apa-apa harap semua dapat habiskan until 42.99. Bye-bye. Kita menghampiri finishing line. Sekarang kita di KM 36.79. Rekod masa 4.
6.5 km to go. Panas. Lari. Berada di KM 35 plus laluan Inta Barat. So aku tak tahu apa aku ronjang tengah-tengah hari berjalan tengah panas ni. So itulah apa boleh buat, dah jalan, dah mula kena habiskan lah. Okey, kita dah KM yang ke-36. Lagi sikit lagi je nak habis. Barai tu memang barai, tapi yang bestnya kita dapat sama-sama letih dengan kawan-kawan TRC. Yeah, yang itu yang paling bermakna. Sikit lagi nak habis. Tapi korang nak tahu tak? Di distrik ni, dia ajar saya satu benda. Menghargai kru dan masyarakat. Ya Allah, sumpah. Diorang the best. Diorang layak dapat appreciation paling tinggi sekali dalam setiap distrik yang ada dan akan datang. Jumpa next distrik. Tapi itulah, kilometer 37. Ada lagi lebih kurang dalam 6 kilo lagi. First time nak minta hujan lebat. Tapi untung lah, tak apa. Sebab apa? Cuaca panas tu, kering baju makcik tu di tengah jemur kain. Macam itulah perjalanan dia. Ada yang panas, ada yang sejuk. Macam dalam kehidupan kan, ada orang buat panas, ada buat sejuk. Jadi Lola memang panas. Jangan beritahu. Kita sedang mengutuk Lola ni. Bersama saya di KM yang ke-36. Mental okey so far, alhamdulillah. Tapi kaki tu, kalau ada kaki kedua, saya dah tukar dah. Tapi saya very enjoy lah dengan misi ni. So stay tuned. Korang tengok saya berjaya ke tak habiskan misi ni. Di cuaca yang redup ini saya sangat enjoy. Guys, saya sangat happy and very proud. Okay, kita tengok diorang. Nah, tak tahulah masuk betul ke tak muka aku. Diorang dah nak kejar saya tak boleh ni bagas. Juga. Siapa ada art? Tak jatuh lah kau. Tak punya hujan. Ada macam-macam. Korang rasa kan, apa perasaan kita orang sekarang ni? Masih. Rasa masih. Rasa menyesal tu yang paling pertama lah kan. Untuk pertama-tama ni memang menyesal tu memang tak boleh, dah terungkap dah. Tak boleh terungkap dah dengan kata-kata. Tak terungkap dah dengan kata-kata. No word dah. Sekarang kita tinggal lagi 2.96 lagi Jom habiskan dia saya. Kita mania. Kita mania. Kita mania. Bangun ramangan dan duwe gaji bulanan. Lawang tutu tak kantor.
Lain sekali tak lupa rakam. Aduh. Ah, Aku dah nak barang dah. Oh. Baik. Rasa lagi kat main drama ke hidup? Ha? Tak lari merokok, tengah lari merokok. Dah habis lari merokok. Elok sangatlah tu. Sekarang belum tua kan. Bau badan kuat. Lepas tu esok kalau dioperate paru-paru tu tinggi sikit je. Ini patah lain. Ini siapa ni? Ni. Kat tangan ni. Teruk. Sokok lah apa. Biasa macam lagi. Macam isap apa? Ibarat kau cakap aku sokong Yahudi ke tau. Haram tahu tak? Mufti Selangor dah cakap haram dah rokok. Mulut ke depan. Cakap sikit. Mulalah mencebik. Lepas tu nak nangis. Biasa ni. Lepas tu main kaki. Nescafe masih hidup. Ada haiwan perlu diselamatkan guys. Sama Gondre. Ni dah dapurnya buat konten tu. Inilah selera sikit. Tiba-tiba ya. Kita buat ni okey ya.